Hey friends, apa khabar semua? Hopefully korang enjoy a bit of montage yang korang tengok tadi tu. Aku akan tunjuk dua cara. Satu cara yang biasa yang tak pakai plugin, dan cara yang kedua kita pakai plugin Dehancer. Kita boleh create the same look and feel, cuma cara je berbeza. So without further ado, jom kita mula. Sebelum mula, kita kena pastikan project settings kita betul dulu. So klik dekat bawah ni project settings. Klik dekat color management. Make sure korang punya color science DaVinci White RGB, color space DaVinci White Gamut Intermediate, dan color space untuk orang yang pakai Mac Rec 709A. Kepada yang pakai Windows Gamma 2.2. Okay, aku pakai Mac, so aku set Rec 709A. Okay, and then klik save. Aku akan tunjukkan korang cara yang kita biasa buat dulu, yang macam ada IDT, ODT, dan later baru aku tunjuk macam mana pakai Dehancer plugin. Hanya menggunakan 3 note saja. Kita create dulu 5 atau 6 notes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First note IDT, primaries. Third note balance, saturation, ODT. Dan terakhir kita letak light. Okay, kita buat apa yang perlu dulu, dan later kalau kita nak tambah, baru kita tambah notes. Macam biasa, pergi dekat effects, kita ambil color space transform, drag masuk ke sini, S-Gamut sini, S-Log 3, DaVinci White Gamut. Yang atas dua ni je yang selalu tukar kalau bergantung pada kamera apa korang pakai. Tone mapping kita buat none, and then kita pergi dekat ODT. Yang ni kita mulakan dengan DaVinci White Gamut tadi, dan intermediate. Kat bawah ni korang kena set Rec 709. Jadi untuk LUT yang kita nak pakai ni is free, dia dah built in dalam Resolve. So kita kena set output gamma kita Cineon Film Lock. Kita boleh right click dekat sini, kita pergi dekat LUT, Film Looks, Rec 709 Kodak 2383D55. Biasanya aku akan pergi dekat primaries, aku akan cuba protect highlights sebaik mungkin. Kat sini negatif 55. Okay, mungkin dia terlalu overexpose, kita nak gelapkan sikit bagi ada mood sikit. So kadang-kadang bila korang naikkan kontras, klip tu akan jadi macam saturated, sebab dia expand that saturation tu. Kalau katalah korang tak nak add saturation, boleh cuba pakai kontras. If not, kita boleh add saturation later. Also, jangan lupa buka scope. Ini penting untuk kita punya monitoring. Ini vector scope dan juga waveform. Tengok aku punya clip ni, sama ada dia clipping ke, dia terlalu shadow, dia gelap ke, ataupun dia punya white balance okey ke tak. Untuk saturation, aku suka pakai subtractive saturation. Kebiasaannya kita akan pergi dekat saturation, kita akan add kat sini kan. Aku akan tukar dia punya color space kepada HSV, and then aku akan pergi dekat dia punya channel. Aku disable channel 1 dan juga channel 3. So tinggal channel 2 saja. So lepas dah buat yang tu, korang boleh pergi dekat gain and add saturation kat sini. So kalau korang tengok dia punya saturation, dia lebih smooth kan, dia lebih cinematic bila nampak tu, dia tak nampak terlalu punchy. Aku akan pergi dekat balance, aku akan check dia punya balance sama ada terlalu orange ke, mungkin aku nak kurangkan sikit. Aku pergi dekat offset, and then just main-main dia punya value kat situ. Okay, kalau kita tengok dekat waveform ni, shadow dia okay, bagi aku acceptable, dia tak crush out. So kalau korang tengok, dia berada di level 3, 5 macam tu lah, which is acceptable. Shadow ni jangan sampai dia kosong. Bila kosong maknanya tak ada information, so maknanya dia gelap terus. Kita tak nak yang tu. Dalam shadow pun ada information, so kita kena jaga-jaga. Sama juga dengan highlights. Highlights dekat 90. Kalau korang tengok kat sinilah yang paling besar highlights kan, tapi still dia tak washed out. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah, mungkin aku nak naikkan sikit shadow dia. Klip yang kedua, apa yang kita boleh buat untuk lebih efisienkan kita punya proses color grading? Kita boleh apply grade daripada first clip kepada second clip. Ini second clip, kita klik kat sini, kita pergi dekat first clip, right click, apply grade. Terus settle. Okay, mempercepatkan lagi proses kita. Aku rasa mungkin balance aku nak cuba. Actually balance dah okay, exposure pun macam dah okay. Mungkin aku nak naikkan lagi highlights ni, protect sikit lagi. Cuba main contrast, tengok. Okay, nampak macam okay. Klip seterusnya. Okay, kalau korang tengok sini, dia punya value dia lain sikit sebab scene yang berbeza. So exposure pun berbeza. Apa yang kita boleh buat kat sini, kita akan naikkan sikit exposure dia dan juga shadow. Untuk sini aku memang sengaja bagi dia orange sikit supaya nampak mood petang. Pergi dekat primaries, cuba check contrast.
Kalau nak kontrasti, kalau tak nak kontrasti pun boleh. Kita pergi dekat last clip. Even exposure pun nampak okey. Sebelum kita betulkan white balance, tengok dia terlalu merah, terlalu oranye. So aku tak nak yang tu. Kita betulkan supaya ada separation di antara skin tone dan juga buku rak belakang ni. So ada color separation. Ini cara kalau kita macam nak cepat lah. Bagi aku, color grading doesn't have to be 20 note, 15 note. Kadang-kadang 6-7 note dah cukup. Dia bergantung pada apa yang kita nak buat. So untuk 5 clips ni aku pakai 6 notes. Sekarang aku nak tunjuk macam mana kita boleh pakai plugin Dehancer hanya memerlukan 3 notes saja. Aku pakai clip yang sama. Yang first primaries, second balance, yang ketiga Dehancer. Okay, so first of all aku akan buat Dehancer. Pergi dekat effects, aku dah install, so aku akan klik drag masuk ke dalam note ni. Right off the bat, buruk nak mati. Kita kena disable all tools kat bawah ni dan dia akan kembali kepada lock profile. Salah satu features yang aku suka dengan Dehancer plugin ni, korang tak perlu create IDT dengan ODT untuk convert dari lock profile kepada Rec 709. Korang hanya boleh terus kat sini je. Contohnya choose camera, aku pakai Sony, model aku adalah A7S3 dan aku pakai S-Log3 S-Gamut 3 sini. Dia terus convert daripada lock kepada Rec 709. So aku rasa macam kat situ pun dah efficient gila. Tak perlu ada banyak-banyak notes. Ada juga aku tengok orang yang pakai Dehancer tapi dia maintain workflow dia orang pakai IDT dengan ODT. So bergantung. Macam aku suka features yang dekat sini, tak perlu create banyak-banyak notes. Aku terus input aku punya camera lock apa semua dekat sini. Aku akan pergi dekat print. Kat ini kita ambil Kodak 2383, klik enable. Okay, toner range ni dia punya highlights dia. Kita nak control highlights. Mungkin aku nak bagi contrast sikit. Color boost. Aku suka color density dia. Okay. Exposure mungkin aku akan bagi dikurang sikit. Sama juga macam tadi, kita kena pastikan dekat waveform ni kita tak crush dia punya shadow dan juga highlights. Kita boleh pergi dekat primaries. Aku akan selalu set highlights kat sini. Lagi kurangkan lagi. Nak bagi highlight tu soft sikit. Dalam 25. Naikkan shadow. Pergi dekat balance, adjust value dia sikit. Terus, okay. Pergi dekat second clip. Macam tadi juga kita apply grade. Nice. Terus dia cantik guys. Senang gila pakai Dehancer ni. Kerja tak banyak. And then color boost sikit lagi. Tengok. Maybe aku kurangkan sikit dia punya exposure. Lagi satu feature yang aku suka dalam Dehancer ni adalah bloom. Kalau korang tengok aku enable, keluar dia punya glow dia. Nampak tak? Kita kuatkan sikit glow dia. Kalau nak ada film sikit, kita boleh enable film grain. Terus nampak macam stylistic guys. Mungkin aku akan tambah contrast sikit. Okay. Color boost dan juga color density. So kena main-main macam tu lah. Kau tambah kat situ, kurangkan kat sini, kurang sini, tambah sana. White balance aku tengok macam dah tune. So yang ni pun sama juga. Mungkin aku nak letak bloom dan juga film grain. Guys tengok dia punya feel terus lain lah. Bila add grain ni dia lain macam kan. Okay, yang ni sama-sama juga aku akan apply grade. Yang ni kita kena ubah exposure dia. Terlalu gelap. Bila dah gelap macam ni, dia punya contrast pun dah cukup kuat kan. So tak perlu add more contrast lah. Okay, cuba tengok sikit. Tambah sikit dia punya exposure dia. Bagi cerah sikit. Korang nampak tak dia punya glow tu cantik kan? Tengok. Ni sebab dia pakai the bloom effect ni. Kalau aku disable, nampak? Cun. Lepas tu kalau aku disable grain tu, aku memang sukalah ada grain macam ni. Dia lagi feel tau. Kita copy yang ni, apply grade. Alright. Guys, dia punya noise dia layan lah. Okay, ni mungkin aku nak kurangkan sikit lah dia punya orange tu. Terlalu orange sangat. Okay, tarik sikit kat offset. Mungkin dekat gain ni pun aku akan sikit je. Tu dia. First clip, second clip, third, fourth dan yang terakhir yang kelima macam ni.
Alright guys, sampai sini saja tutorial aku, dan korang boleh tengok betapa senangnya kita nak buat color grading as long as kita faham dan kita tahu tools tu buat apa, dan kita perlu tahu juga look and feel yang kita nak. So itu sangat penting dalam proses color grading. Kepada korang yang berminat nak cuba Dehancer plugin, boleh klik link di bawah dan pakai promo code aku untuk dapatkan 10% off. I will see you guys in the next one.